Hello, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni resipi kita adalah kek sponge tanpa overload Okey, kita perlukan tepung kek naik sendiri, tepung jagung, gula kastor ataupun gula yang halus sikit telur 4 biji, ni butter ataupun margarin yang dicairkan, minyak masak pun boleh juga minyak jagung. Juga ni susu full cream, sedikit garam, vanila, cream of tartar. Sekarang mari kita bermula. Okey, sekarang kita dah asingkan kuning telur dan putih telur. Sekarang kita nak mixer putih telur hingga kental ataupun jadi meringue Kita masukkan cream of tartar. Masukkan gula. Masukkan sedikit garam. Mixer hingga kental. Okey, kita dah dapat susu kental ataupun seperti meringue Okey, sekarang masukkan kuning telur. Masukkan kuning telur, terus aja mixer. Masukkan vanila. Okey, kuning telur dah sebati, kemudian kita masukkan tepung kek dengan tepung jagung. Kena ayak Okey, ayak begini. Hati-hati Okey, kemaskan tepi-tepi tu. Tak masuk dia punya dalam kita punya mixer. Okey, dah kemaskan, kita mixer lagi. Okey, ni adunan kita dah jadi. Kemudian masuk dalam loyang. Okey, loyang kita 16 cm darah dia alas dengan baking paper dan letak sikit minyak. Okey, sekarang tuang je kita punya adunan tadi kat dalam loyang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bakar pada suhu 160 lebih kurang 35 minit atau terpulang pada oven sendiri. Okey, sekarang kek sponge asas kita dah siap. Sedap bau dia, gebu, sangat cantik Ush, panas. Okey, biar dia sejuk sekejap. Okey, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, cantik. Okey, mari kita bukakan dia punya kertas baking paper ni. Gebu sangat kan, cantik. Ni tanpa overload tau. Rasa dia sedap. Kan separuh orang tak suka overload tu, rasa dia tak berapa sedap kan. Tapi ni natural, tak ada overload pun. Okey, sangat cantik kan, gebu. Lembut saja ni. Nanti kita nak potong layer-layer. Okey, sekarang mari kita cuba memotongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita bolehlah dekor nak buat krim ke kat tengah dia. Nak buat macam mana kita buat kek lah, kek amber cream tu Sekarang kita nak potong kepada 3 layer. Tengok. Cantik sangat dia punya dalam dia, nampak tak? Memang lawa kan? Okey, kita gunakan pemotong ni lagi bagus dia potongan dia sama. Kalau kita gunakan pisau ni kadang-kadang dia tak berapa sama Nampak tak, saya punya ni pun nampak sengit sikit, tak tepat kan? Jadi saya nak gunakan ni, potongan dia nanti mesti tepat Okey, kita potong.
yang tepat. Nampak tak cantik sangat kita punya sponge cake kita cantik. Okey, so siaplah kita punya cake sponge untuk buat kek berkrim kek layer. Okey, kita boleh topping dengan buttercream, butter cheese, coklat, semua kita boleh buat Okey, so terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Sampai jumpa lagi. Bye.